Selamat Hari Raya guys. So Parli beraya dekat stadium MVPJ untuk tengok Selangor lawan Terengganu guys. Nampak ni, Parli siap pakai baju Melayu lagi sebab nak dapat tiket free. Tapi free ni untuk 1000 yang terawal je lah dapat duduk dekat seat terbuka. Tapi malangnya Parli tak sempat nak claim tiket free guys. Parli apa lagi? Parli pun belilah tiket grandstand terus. Barulah nice boleh tengok player yang Parli minat, iaitu player daripada Croatia, iaitu Nikola Jambor. Macam dalam match ni Parli perhatikan je dia sebab Parli memang support player-player daripada Croatia. Sambil-sambil tengok bola tu mestilah perut lapar. So Parli tak lepaskan peluang untuk rasa sendiri burger fast food. Siap dengan air gas lagi. So harga burger fast food ni RM10 lagi better lah daripada burger stadium yang scam tu. So ni ada budak-budak panggil player sebab budak-budak ni mungkin nak duit raya kot daripada player. So guys, kalau korang suka konten-konten JC bola sepak, follow je Parli Traffic. So next stadium mana lagi korang nak Parli pergi, boleh komen dekat bawah.